Adakah YB rasa itu yang sebenarnya berlaku, yang dia sembunyi di sebalik Bersatu tentang kes ini? Sebab saya nampak kes ni pun dah senyap, tak ada siapa dah cakap pasal kes ni, dan polis pun tidak ambil tindakan lanjut terhadap kes ni, walaupun sekarang ni ada kerajaan yang yang tak friendly kepada Bersatu, termasuk kepada Datuk Seri Azmin. So kalau tidak ada apa-apa, maknanya kenapa perlu dibangkitkan benda ni? Saya jawab. Okay, ya, saya nak ambil insiden di Amerika. Contoh Presiden Trump yang terpalit dengan skandal Epstein, Joseph Epstein. Jadi sebabkan kes ni tergantung, risiko untuk di blackmail, diugut dari belakang sentiasa berlaku dalam parti. Saya ambil contoh, banyak strategic discussion Bersatu bocor kepada pihak kerajaan. Bila kami bincang biro politik, Azmin ada dalam tu, kami rasakan tak selesa. Wah, berhati-hati, you're making a serious insinuation here. We're not apologetic about it. You are making insinuation here. Because we know very well the fact that banyak perkara-perkara yang kami buat saya ketua muda, beliau ketua perangan, kami semua dalam biro politik, benda-benda yang sensitif sentiasa terlepas. Jadi kami rasa ini sudah tiba masanya kita perlu perbersihkan parti daripada orang-orang yang bermasalah sebegini. Saya nak tanya direct ni, adakah insinuasi itu dituju kepada Datuk Seri Azmin? There more than 1% actually. More than 1%. Okay. Tapi saya rasa sebab dia tak dekat sini, kita biar di situ saja. Saya rasa tak adil untuk kita terus jawab ataupun soalkan benda ni sebab sensitif pada peribadi dia dan sebagainya. Balik kepada big picture. Okay, ini semua perang saudara ni lah dalam Bersatu ni. Ini adalah tentang masa depan Bersatu antara kem Mahyudin Azmin dengan kem Hamzah. Dan anda berdua, YB, adalah sebahagian daripada kem yang align dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ketua Bangkang. Betul ke tidak? Saya memang sekarang ini saya melihat bahawa kepimpinan Bersatu perlu diambil alih oleh Datuk Seri Hamzah. Clear. Dalam keadaan Tan Sri Muhyiddin sudah tidak lagi mempunyai ketajaman untuk memimpin Bersatu seperti dulu. Jadi saya apa yang kurang pada Tan Sri Muhyiddin sekarang? Okay, first kali saya nak perjelas macam ni. Kita jangan deny jasa-jasa Tan Sri. Jangan kita perkecilkan, jangan kita nafikan. Jadi jasa dia kepada parti, jasa dia kepada negara, jasa dia kepada bangsa, kepada agama banyak. Jadi jangan kita nafikan semua ni. Kepada saya pun banyak jasa dia secara peribadi. Jadi dalam konteks itu kita appreciate dan kita acknowledge segala sejarahnya. Tapi realitinya sekarang, he has lost control of the party. He has lost it in terms of kebolehan untuk dia mengawal parti, kebolehan dia untuk mempengaruhi parti. Pengaruh itu sudah tidak ada. Kepimpinan itu sudah tidak lagi dihormati dalam parti. Jadi ada perubahan yang berlaku, terutamanya apa yang berlaku dalam masa sebulan dua yang lepas. Tapi bukankah kalian berdua dan juga kelompok lain yang membuatkan perkara itu berlaku? Saya nak tambah. Saya put it to you, Yang Berhormat Wan Saiful, dia dah hilang kawalan ataupun dia dah hilang pengaruh dalam parti disebabkan gerakan yang dirancang oleh Datuk Seri Hamzah dan anda berdua yang menyebabkan dia hilang. You're making a serious insinuation. Yes, of course. We are in the business of insinuating today. Jadi, okay. First kali Datuk Seri Hamzah tak terlibat sangat dalam perbincangan ni. Ini adalah satu gerakan di peringkat akar umbi yang berlaku sekarang. Okay. Dan dari segi hilangnya pengaruh ataupun kebolehan Tan Sri untuk memimpin itu, dia cuba bayanglah kalau saya, YB Waf, bercakap sikit pun dah tercalar kepimpinan itu, penghormatan orang terhadap beliau. Cuba bayang kalau kita masuk dalam pilihan raya nanti apa yang jadi. Sebab tu bagi saya, kalau kita nak buat perubahan, kalau kita betul-betul sayangkan parti, apabila berlaku perkara begini, kita kena berjiwa besar. Dan bagi saya, Tan Sri Muhyiddin ni seorang yang masih rasional lagi. Saya masih ada husnuzan lagi, masih ada sangka baik lagi kepada beliau. Dan saya mengharapkan supaya dia mendengar pandangan di peringkat akar umbi. Ini memang suara di peringkat akar umbi ni. Bila kita turun ke bawah, bertemu dengan ahli-ahli, dan perkara yang disuarakan adalah sama. Parti ini perlu menang dalam pilihan raya, dan untuk menang bukan Tan Sri pemimpinnya. Tapi belum ada jawapan yang substantif dalam 2-3 minit ni. Apa sebenarnya kelemahan dia?
Apa yang YB1 Saifullah sebut adalah mungkin simptom-simptom atau bukti yang bahawa dia dah hilang pengaruh. Tapi apa yang lemah sangat sehingga orang tak respect dia kalau betul lah apa yang YB sebut ni? It goes back to the adage, there cannot be two lions on the same mountain. Okay. Apa yang berlaku selepas PRU ke-15, Setiausaha Agong Bersatu dilantik oleh PAS sebagai Ketua Pembangkang oleh Perikatan Nasional. Jadi bila ada seorang Setiausaha Agong yang dilantik oleh Presiden menjadi Ketua Pembangkang, dan bila mana beliau berjuang di Parlimen dan kadang-kadang ditegur oleh orang Presiden, jangan lebih-lebih. Tapi Waf, you kena fair. You sendiri pernah cakap kat saya, Tan Sri Mahidin pun rela untuk bagi jawatan itu kepada Datuk Seri Hamzah. Betul. Jangan cakap macam PAS yang force. Betul. He himself agree. Kan? Yeah. But as I said, the first right of naming Ketua Pembangkang tu dilakukan oleh PAS. Ya, jadi benda tak ada masalah sebenarnya sebab Tan Sri pun berdepan dengan kes mahkamah dan beliau pun kurang aktif ketika itu. Tahun pertama lepas kami tak jadi kerajaan lah. Tapi along the way berlaku pergeseran antara pejabat presiden dengan Setiausaha Agong, di mana beliau diperingatkan supaya jangan your role is in the Dewan Rakyat, outside is the president. Jadi bila itu berlaku, pembangkang dituduh, PN dituduh lemah. As what you said lah, in KS Anwar boleh jadi macam ni sebab ada pembangkang yang lemah. Jadi kami berasa unfair kepada ahli parlimen daripada ketua pembangkang. Sebab itulah kami nampak telah tiba masanya berlaku perubahan. Dan benda ni kami nak bincang dalaman, bukan di luar. Tapi tak berlakulah sebab Tan Sri mengelak lah daripada bertemu kami dalam majlis tinggi pun tak nak dibincang. So it's very sad lah on that part. Dan saya rasa the biggest liability adalah isu-isu peribadi beliau lah, yang membabitkan tuduhan di mahkamah, membabitkan menantunya, dan membabitkan juga sekarang ni bila saya pergi ke bahagian-bahagian, timbul pula persoalan, adakah Tan Sri Muhyiddin terlibat dalam menutup kes yang membabitkan Azmin Ali dan videonya? Adakah Tan Sri Muhyiddin tahu di mana menantunya ada, dan adakah dia bersubahat dalam melindungi menantunya daripada pihak berkuasa? Perkara macam ni adalah kelemahan yang kita tak boleh bawa dalam kempen pilihan raya. Dan satu bagi saya, kalau Tan Sri Muhyiddin betul-betul berjiwa besar, kita merayulah, cubalah utamakan parti dan letakkan diri di belakang sedikit dan bagi ruang untuk parti pergi ke depan. Ada kalanya ada individu tertentu yang mungkin merasakan masa dia dah sampai untuk dia beralih. Tapi dalam budaya kemelayuan ni, ada cara untuk minta seseorang tu untuk memberi laluan. Dan saya tahu mungkin ada yang akan tergelak atau tersedak yang kita yang cakap tentang hal ni sebab kita duduk kat sofa ni. Ada katanya sebab kita tak mengikut tradisi tu lah. Tapi tolak tepi lah sebab kita sekarang menjadi host, so kita boleh tanya apa saja soalan. Mungkin dakwaan yang boleh ditujukan kepada kedua-dua wan ialah anda tidak menghormati budaya itu. Mungkin tidak cukup Melayu dalam hal ini. Sebab mungkin Tan Sri Muhyiddin dah sedia, tetapi kenapa perlu tolak dia dan aibkan dia sebegitu? Wah, bukan selepas pilihan raya dia sendiri cakap yang dia nak take a back seat. So bila dia dah cakap dia nak take a back seat, tak payahlah nak pergi desak sampai ke akar umbi, nak buat apa, kononnya ada signature campaign. Saya nampak ada surat daripada ahli-ahli parlimen semua. Dia dengan semula jadi akan bagi laluan sebelum pilihan raya. Tak begitu? Saya dengar sendiri bahawa Tan Sri banyak kali lah, dan depan saya pun banyak kali dia sebut bahawa dia nak mengundur diri. Tapi masalahnya tak buat. Ni macam ketua bahagian UMNO lah, di penggal yang terakhir. Jangan risau, orang anak saya lagi kita akan bagi kepada orang muda, anak muda lepas ni. Dia macam tadi bila kata tak berapa nak Melayu sangat. Dia masalah dalam budaya kita ni ialah kadang-kadang kita sebenarnya nak pergi ke Shah Alam, tapi daripada Ipoh tu dia pergi ke Kuantan dulu, dia pergi ke Kajang, dia patah balik ke Johor Bahru, lepas tu dia singgah Sungai Buloh. Shah Alam tak sampai akhirnya. Dan ini yang berlaku dalam budaya politik kita, dan akibatnya lebih banyak orang mengumpat daripada cakap kat belakang, mengumpat, memburuk-burukkan orang daripada cakap depan-depan jadi. Ni kita ada persamaan sebenarnya. Semua British train ni. Jadi memang budaya kita ialah straight forward, straight to the point. Tarik sangat anak muda, tarik sangat golongan profesional masuk. Inilah dia perubahan dalam budaya politik.